dah ada hari ni sampai sekarang saudara, dah ada 153 laporan polis saudara yang dibuat terhadap Fuad Jakasi. Tunggu Fuad, berani kamu nak cabar TMJ? La ilaha illallah, kamu berani nak cabar TMJ? Hai, berat betul lah Fuad. Bagi saya lah saudara, dengar baik-baik ya, awak ramai orang baru kan. Bagi saya, apa masalah apa masalah kalau saya jadi menteri besar, apa masalah kalau raja nak bagi nasihat dekat saya? Sama juga dulu masa kerajaan tergantung selepas PRU 15, kamu takkan tak ingat bila kerajaan tergantung, bila semua parti Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional tak cukup kerusi majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Akhirnya kita dengar nasihat yang di Pertuan Agong. Masa itu yang di Pertuan Agong adalah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang. Jadi ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang akhirnya menasihatkan wujudkan kerajaan perpaduan. Dia panggil semua presiden parti menghadap tuanku di Istana Negara, panggil untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Kerana kedudukan politik tergantung dalam negara kita, dapat nasihat daripada Agung supaya wujudkan kerajaan perpaduan. Nak bubar parlimen pun kena menghadap Yang di-Pertuan Agong. Jadi apa masalah kalau Dato' On Hafiz Ghazi menghadap Istana Johor nak minta nasihat macam mana ni tuanku, kita punya keadaan politik sekarang macam mana, kita punya tempoh penggal Dewan Undangan Negeri kita lagi begini, macam mana tuanku? Betul tak? Masalah apa nak minta nasihat? Ambil buah fikiran dengan raja. Sebab nak jadi menteri besar pun mesti raja yang perkenankan. Pelik Fuad Jakasi ni, dia tak faham agak. Memanglah Dato' On Hafiz ni kena menghadap tuanku, dapat berkenan, kena dapat khidmat nasihat macam mana ni tuanku, adakah kami nak teruskan penggal ataupun kita bubarkan DUN. Sebab tuanku mesti nak pentadbiran yang kukuh. Awak tengok di negeri Perlis saudara, di negeri Perlis saudara tengok bagaimana tuanku Sultan menitahkan supaya hormat Menteri Besar Perlis tu daripada Parti Bersatu. Betul tak saudara? Supaya ahli adun daripada PAS ini tidak buat undi tak percaya kepada Menteri Besar. Sebab dia nak tengok pentadbiran ini tidak dikacau ganggu. Pentadbiran ini sebagai raja saudara, sebagai raja saja saudara, dia mestilah nak yang terbaik untuk negeri dia. Betul tak? Yang di Negeri Sembilan saudara, di Negeri Sembilan, walaupun adun UMNO BN telah tarik sokongan, nampak tak? Betul dah saudara. Lepas tu dah tarik sokongan, lepas tu 4 undang luar ni melantik pula yang di Pertuan Besar yang baru. Tapi yang di Pertuan Besar yang lama, Tunku Mukris masih bertahan. Dan walaupun dah dipecat, dia masih bertahan. Dan Menteri Besar kata keputusan itu tidak sah. Dan Raja Negeri Sembilan ni menitahkan supaya Menteri Besar Negeri Sembilan meneruskan perkhidmatan dia sebagai Menteri Besar. Yang ini kamu tak bising pula, Raja masuk campur. Kamu tak bising pula. Bila kena kat Johor, istana masuk campur. Istana masuk campur. Ikut dia lah negeri dia. Kalau saya jadi raja pun, saya mesti tengok. Saya mesti tengok macam mana ni. Saya mesti nasihatkan. Menteri Besar. Betul tak lah? Kenapa kamu tak bising?
Kamu tak tuduh Raja Negeri Sembilan masuk campur. Bila kat Johor kamu tuduh. Sedangkan saudara, UMNO ni saudara dilahirkan di negeri Johor saudara, dalam istana besar Johor Bahru. Apa masalah kalau istana Johor nak beri nasihat? Apa masalah? Setuju tak? Apa masalah kalau istana Johor kata bubarkan DUN lah? Oh, awak kata Johor tak ada pergolakan politik macam di Perlis dan Negeri Sembilan. Itu hak raja. Memang tak ada pergolakan politik, tak ada apa. Pakatan Harapan duduk petikai saja. Dalam buat sidang media, kerajaan Johor tak lantik, tak tarik mereka duduk dalam pentadbiran negeri. Nak jadi exco, tak lantik sebagai, nampak tak? Tak ada pergolakan politik apa? Ada. Tu amanah Johor tu duduk bunyi, ini kerajaan perpaduan Johor ni bergaduh. Awak tak nampak tak ada pergolakan politik? Duduk bising, kenapa tak melibatkan Pakatan Harapan dalam pentadbiran kerajaan negeri? Takkan tak nampak? Kacau. Bila kacau, Menteri Besar Johor pun serabut juga nak uruskan negeri lagi. Main kacau nak ni. Dia kata negeri Johor bukan negeri perpaduan madani. Nak buat macam mana? Sebab kerajaan negeri Johor ditubuhkan sebelum kerajaan madani wujud, sebelum kerajaan perpaduan wujud. Sebab pilihan raya negeri Johor berlangsung sebelum PRU 15. Jadi kerajaan negeri Johor kata negeri Johor tidak terikat dengan kerajaan perpaduan. Apa masalah? Kena faham situasi. Ni duk etek nak jawatan ni. Akhirnya Menteri Besar Johor menghadaplah raja. Apa masalahnya nak menghadap raja? Minta nasihat. Adun lantikan marah. Itulah. Jadi sebagai raja, dia layaklah bagi nasihat macam inilah. Datuk On, kalau dah susah-susah macam ini, bubar je DUN, buat pilihan raya semula. UMNO ni bertandinglah 56 kerusi. Jangan bergabung dengan Pakatan Harapan, DAP, jangan. Jadi kalau menang nanti, kamu mentadbir negeri ini, jangan bersama dengan parti-parti lain. Kamu Barisan Nasional saja. UMNO jadi Menteri Besar. Dinasihat lah. Betul tak? Jadi boleh dinasihat, boleh baginda nasihat. Dah tentu Menteri Besar Johor akur dengan nasihat tuanku. Lepas tu bubar balik, bubar DUN. Awak duk bising kenapa? Awak duk kata belum tiba masa, ikut dia lah. Mana masalah dia? Nampak tak lah? Jadi dalam hal ini saudara, bila Fuad Zarkasi mengaitkan istana, bagi saya hak istana nak nasihatkan. Kalau dia nasihat pun itu adalah, contohlah awak jadi raja lah. Saya jadi raja. Saya bukan raja, saya Raja Kapur. Kalau saya jadi raja saudara, saya mesti nak sebuah kerajaan yang baik untuk memerintah negeri saya. Sebab itu Raja Perlis dia bertitah dalam sidang DUN. Dia nasihatkan adun PAS, betul tak lah? Supaya jangan jangan kacau pentadbiran kerajaan negeri yang dipimpin oleh Bersatu tu. Jangan kacau lah. Sebab baru nak pulih daripada kecederaan, kan? Baru nak menyusun atur pentadbiran kerajaan negeri. Jadi akhirnya pemimpin PAS di Perlis, termasuk Saidan Kassim pun
akhirnya akur dengan titah tuanku. Nampak tak? Jadi di Johor pun akurlah dengan titah tuanku. Datuk On Hafiz Ghazi ni akur. Kenapa kamu si Fuad Zarkashi, istana kontrol? Kau dia lah. Ini negeri better nak sebuah kerajaan yang stabil, better nak sebuah kerajaan yang berkualiti, bukan kerajaan yang berkecamuk ni, bukan kerajaan yang duk bergaduh sana sini, bukan kerajaan yang tunggang langgang. Better nak kerajaan yang stabil. Dan berita tengok Datuk On Hafiz Ghazi ni sejak dia jadi Menteri Besar, better tengok dia melaksanakan tanggungjawab dengan baik, dengan memajukan negeri Johor Darul Takzim